jalan. Okey, selamat datang. Assalamualaikum, selamat datang ke Pantai Sen. Masih Wan. Ini biasa kita bersama dengan cikgu kita, Ari Rahman, YouTuber kita. Dan sekarang dia sudah sampai dekat Pantai Sen untuk ikut hiking. Dengan pesanan saya jangan buat harapan tinggi ya untuk dapatkan strike. Takut tak dapatkan kecewa kan. Ya. Jadi kita anggap tu kita hiking untuk pecah peluh. Kalau rezeki itu kita serahkan kepada Allah. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Dan kita mencoba untuk usaha mencari strike hari ini. Oke, apa kita jalan dulu pagi-pagi ini dan kita jumpa dekat spot. Oke, jom. So hari ni geng, kita bersama cikgu kita, One Striker. Nak sangat merasai Pantai Sen. Pantai Sen, kita ke Pantai Sen hari ni. Mari. Jom. Hari ni kita follow cikgu Wan kita. Pantai Sen. Tak pernah sampai lagi sini. Ni baru first time nak sampai. Nak tahu Pantai Sen mari. Macam mana? Jalan masuk dia. Hiking. Bati. Jalan Hari ni jumpa spesies ular sawah. Sik baik Wan nampak. Tidak tadi bergumpai lah. Kalau tak kena pijak. Gila. Nampak macam batang kayu lah. Luar pekong. Ini baru 2/3. Mencabar gila track lah. Tahu. Demi Stevie Strike. Hari tu bawa balik ikan jalan ni ya Wan. Gila dekat 20 kilo. Ini sudah silang kan ni. Aku sorang datang sini. Apa dia? Aku datang sini malam. Memang adventure lah jalan ni. Tak beli nasi. Beli roti je Wan. Kita balik tengah hari kan.
Boleh Wan? Aduh geng, nak sampai ke spot ni memang kau. Licin tu. Okay. Aduh. Kita ada betul-betul depan apa? Pulau buatan. Aduh geng, nak sampai sini bukan senang weh. Hampa tak subscribe kau, aku tak tahu. Ya, kita set up barang dulu. Hari ni aku rasa untung lah. Betul hari ni aku dapat follow Cikgu Wan kita. Selalu aku duk tengok YouTube dia lah. Hari ni aku dah sampai kat sini. Kita duga spot dia. Tengok macam mana. Okay. Mari buat sikit apa ni? Boleh? Macam ni, kalau buat macam ni, pelampung ini akan jadi turun satu depak. Oh, sini cetek eh? Ha. Jadi kau buat Nak pendek lagi. Udang tengah menanti siakak makan. Bali mana Wan? siap selalu ambil. So kita dah baling satu. Kita set up kedua. Harap-harap ada lah yang makan ini. Oh. Sentak. Hah? Ada? Sentak. Habis dah. Ni tali apa? Silang. Kawannya yang tarik. Kau punya tarik tu. Boleh makan tadi sayang.
cakap masalah ni kan, Filipin kena banyak duduk. Cakap dulu satu. Baling depan tu kawan. Alamak. Boleh? Ya. Kita tunggu siakap makan yang ni. Baby tanda geng. Baby tanda. Ho. Tak kumpau. Tak kumpau geng. Mana? Ha? Ha? Nak? Nak ambil? Kalau ni aku nak release lah. Ambil. Jauh kita jalan. Tak geng. Ada barang. Tak kumpau geng. Allah, jauh. Ayat jalan belah sini. Masa buntai banyak ni. Habis tu umpan.
Bukannya rod ni bahaya, takut aku terpijak. Wih, tak nampak lah. Wah, di tengah sini. Dia ada highlight di sana. Ni sis buntal. Taruh. Ku mengharapkan oh. Marilah satu siakap. Cari lesen, pantai lesen. Tak kena. Tak kena geng. Nampak lah pelampung tenggelam tadi. Tapi tak melekat. Sini buntai banyak oh. Buntai banyak. Makan satu Sangkut. Ikan apa? Tak kawan. Strike. Mantap. Dah kan? Sangkut bro. Sini batu banyak. Casting. Taruh pelan-pelan.
Strike. Apa? Main soal plastik. Kami diserang buntai hari ni. Tak kumpau. 2-0. Mana? Nak? Ambil. Boleh makan. Aduh, pisang tu hari ni. Wan dah kerja, jom kita balik lah. Acing dulu kau.
Okay geng, setakat ni je. Aduh. Okay, setakat ni lah kami punya trip kali ni. Hari ni aku bersama dengan One Striker. So satu pengalaman baru lah bagi aku kan. Okay. Mai ke tempat ni, dia terpecih sikit. So ni first time aku sampai sini. Alhamdulillah ada jugalah strike walaupun kecil. So nanti kita repeat lagi. Ya. Ada kata-kata sikit Cikgu Wan kita. Macam biasalah, trip mencari gorgon kan. Tak berjaya hari ni. Mula-mula lagi dekat tengah jalan kita jumpa gorgon dah. Nasib baik tak terpijak. Punyalah panjang besar. Dan inilah salah satu pengalaman siku kita untuk merasai spot dekat Pantai Sen ini. Dan itulah supaya dia tak tanya-tanya kan, kita bawa dia. Dan alhamdulillah berjaya jugalah. Siku kita strike 2 ekor ikan kerapu dan baby janaha. Alhamdulillah. Dan itu sajalah untuk trip kita kali ini. Okay geng, minta tolong geng, subscribe. Jumpa lagi Zaz. Tengok geng macam mana jalan nak main ke sini. Bukan senang geng, nak cari konten. Pelan-pelan. Nak bagi cukup 1000 subscriber lagi lah. Tolong geng, tolong support sikit. Tolonglah untuk support siku kita. Buat konten ini, YouTube ini memang susah untuk dapatkan subscriber dengan viewer tu bukan mudah. Tanpa ada sokongan memang tak boleh pi. Jadi tolonglah untuk tekan subscribe ataupun tengoklah video-video siku kita. Itu adalah salah satu sokongan lah. Walaupun tengok sekejap pun tak apa. Untuk dapatkan monetize tu lah. Okey, jom kita jalan. Okey, jom. Pelan. Kita menuju ke puncak. 2 meter ni jalan kaki. Bukan senang geng. Okey, jom kau jalan tu. Pelan-pelan. okey. Kita hiking. Pelan-pelan cerita sikit. Tengoklah jalan macam mana nak ke spot ni. Bukan senang ni. Tapi ni namanya pengalaman. Ada kala kita untung strike banyak-banyak, gasak. Ada kala macam ni lah geng, gumpal. Sini geng, tadi kami jumpa. Kau dah rakam kan? Ada? Kami jumpa ulat sawah tadi kat sini lah. Ni ulat sawah tadi. Ada lubang situ. Rasa sarang dia dalam tu lah. Kau kat sini. Ni ada lubang dalam ni kan. Ni. Ha? Oh tu, ada lubang. Dia melintang sini, aku ingat kayu. Tengok nah, ular. Rasa sarang dia dalam tu. Okey geng, kami dalam meneruskan perjalanan pulang. Gila lah, dalam hutan ada toilet lah. Toilet ni ya. Padu lah. Tapekong. Di sana itu ada kolam air bukit. Sejuk. Padu geng. Padu. Perlu, sudah. Bertahun-tahun, perlu. Aku dah macam mandi lah ni. Tapi layan lah. Spot sini memang sempoi Okay, kita sampai. Wan jalan dulu kan?
adventure kat sini. Memang sempoi lah. Banyak lalu. Tadi kita main gelap. Ni nak balik cerah. Kita tengok jalan dia adventure kan. Okay bang. Baik kan, terbaik. Mandi sini boleh mandi lah. Mantap lah. One striker terbaik. Tak ada kuih ilmu lah geng. Hello uncle. Nama dia Pantai ASEAN. Kita panggil Pantai ASEAN. ASEAN. ASEAN tu siapa kita pun tak tahu. Pantai ASEAN. ASEAN. Wah, ini aku belanja 4 view lah. Strike mega-mega tak ada. Adventure kan sini. Aku main dengan skuter.